Ini 5 tanda kritikal yang menunjukkan organ paru-paru anda sebenarnya dah penat sangat menapis sisa-sisa tarokok yang anda sumbat hari-hari. Batuk berpanjangan lebih dari sebulan, suara jadi garau, cepat mengah walaupun berjalan laju sikit je. Kohok kita makin gelap dan dada rasa senak bila tarik nafas dalam. Boleh jadi tanda fungsi filter semula jadi, paru-paru semakin terganggu. Keadaan ini menunjukkan pengumpulan kotoran dan iritasi pada tisu paru-paru yang boleh menjejaskan stamina dan meningkatkan risiko masalah pernafasan kronik jika kita biarkan terlalu lama. Sayangilah organ badan kita ni sebelum terlambat. Anda wajib lakukan deep cleaning pada sistem respiratory dengan mengambil suplemen akar nafas ini yang mampu menyingkirkan mendapan kotoran tebal secara selamat. Antara 5 tanda ni, berapa banyak yang ada pada diri anda? Cuba komen jujur kat bawah. Sebelum paru-paru anda rosak kekal, tekan butang di bawah untuk dapatkan akar nafas ini sekarang.